Match JDT bertemu dengan Buriram United ni makin shock nak tengok, sebab sebelum ni macam ada perang psikologi di antara owner Buriram United, Nevin Chitchop, dengan owner JDT iaitu TMJ. Semua ni bermula lepas match JDT bertemu dengan Buriram United. Dalam match sebelum ni yang keputusan seri tu, owner Buriram United buat statement yang agak angkuh. Dia cakap JDT bukanlah power pun, walaupun ramai player import, tapi tak ada apa yang perlu dirisaukan. Boleh pula dia bagi nasihat ke TMJ, next year melabur lagi banyak supaya match lawan Buriram United lagi menarik. Surprisingly, TMJ tak melenting dengan statement ni, tapi mengaku yang Liga Thailand lagi power. Tahap intensity dekat Liga Thailand lagi tinggi dan diorang ada infrastruktur yang lebih baik, terutamanya bab padang. Tapi TMJ tak cakap pun JDT tak power. Tak payah nak tunggu season baru je lebih kurang 2 bulan lepas last match,